up dia boleh tahan tu. Okey, dari segi kelajuan dia boleh pergi 1.3 lebih. Dari segi kelajuan boleh pergi 1.35. Alright, motor Husqvarna ni kalau dari segi soal pick up abang throttle memang puji. Dia boleh P dia tu. Alright. So untuk cornering tadi kalau macam abang tengok video tadi, cornering dia pun sangat-sangat bagi abang throttle stable. Okey, tadi abang throttle boleh P untuk 250 daripada 135 macam tu. Yang ni untuk CC 250 tau. Kalau CC 250 kalau macam ni pun memang sangat-sangat berbaloi. So kepada sesiapa yang berminat dengan motor ni, apa boleh PM sales team kami. Macam mana cara-cara nak dapatkan, boleh PM sales team kami. Sediakan dokumen apa yang seperti IC depan belakang, slip gaji sebulan. So saya ucapkan terima kasih yang mana menonton video ni. Thank you so much. Tapi apa-apa pick up dia memang best.